Kena lepak skuter setelah menanti begitu lama. Hari ini gua akan pergi pasang Budi Malusi. Gua dekat Melaka bang. Semalam balik kerja subuh, pergi tidur pula siap jaga. Sebab jaga tadi sebelum tidur belah. Kena lepak skuter ni appointment by hari ni, dia cakap pukul 10 pagi sampai pukul 3 tu hari Sabtu. Tunggu dah lama bang, dah dekat 2 bulan lah. Bayar duit, tunggu dekat 2 bulan. Hari ni baru dapat nak pergi pasang. Jadi apa, jom kita tengok apakah perubahan yang akan terjadi selepas pemasangan. Jom apa. Sekarang jam ke-12 apa. 12 jenis bawa slow kan. Tak tahu berapa boleh sampai. KL kawasan maju tu. Jadi ingat rasanya kalau pemanduan gua ni, pembawakan gua yang slow motion ni dah pukul 2 boleh sampai kot 2 jam kan. Ataupun 2,5 sebelum pukul 3. Angin tak ada lah. Kalau ikut race ni 2 jam 146 km 2 jam. Gua punya Bimola ADJ ni apa? Dia double visor hitam tak siap, tengok dah patah lah. Nak buka buang lah. Sebelum ni gua punya color visor kan, ada visor kan patah. Itulah jadi dia bila kalut-kalut kan. Kalut nak simpan helmet, kalut nak pakai dia kalut ni jadi bila dengan dua anak hantu tu je kan. Mereka mayang nak cepat kan, kita nak buka, pakai, nak simpan, jadi kalut lah. Kita isi angin tak mana-mana lah nanti. Angin ni 31.9 tayar belakang ni, di bawah 35. Okey, dia padam lah, tak apalah. Ini dah panas dia padam lah. Highway pergi ke mana lah, asal dia suruh U-turn mana pergi highway. Awas yang mana Melaka kata kan, bos kita lepas habis nak naikkan dah tank tu dalam berjaya.
Assalamualaikum. Lepak skuter sini. Ha? Lepak skuter. Oh, belakang ni? Belakang ni. Sekejap, saya tunjuk khabar. Abang dia ada 2 lorong. Abang nak dulu daripada sana tadi Daripada sini. Dari sini? Ni? Tu abang nampak kereta ada masuk belah kanan. Abang straight dia betul-betul sebelah kedai makan. Abang nampak kedai makan sebelah dia. Dah. Masih. Sama bang. Kita sampai dah nampak. Gua kat lepak skuter garaj nampak ni mana. Ni barang dia dengan spring, dengan puli, dengan roller apa-apa semua. Tu owner dia tu. Nama dia apa nama tu dia abang dia. Atas dia bagi, bawah apa ni bagi. Kita try tengok alas lagi. Jadi macam mana? Pergi kiri, pergi kanan. Laju. Kita punya kamera depan ni asalnya bateri dah habis kot. Nampak dia padam sendiri. Jadi gua pakai kamera yang menghadap muka gua lah. Di belakang ni ada motor apa. Bismillah. Jalan jam apa. Area mana gua tak tahu ni. Kan Arif sangat gombak-gombak ni. Gombak Kuala Lumpur ni. Depan tu masuk kiri tapi dia punya pick up memang berasa. Ni dekat sport mode standard pun berasa dah kan. Wish, jalan sempit. Mana ni bangsa maju ni. Oh, ni nanti lalu kat depan rumah Pak Yus ni. Bangsa maju betul ya, lalu depan rumah Pak Yus. Naik balik SPA ni gua gayat, gua tak berani nak test. Nanti kita masuk next highway, kita cuba hampa. Tapi hampa tak boleh nampak meter gua lah. Hampa nampak muka gua je. Aduh, kita boleh tengok keadaannya macam mana. Assalamualaikum bang. Nak balik Melaka, cuma nak pasang sistem saja lah kan. Lepas skuter garage tu, dia punya bateri ada. Action camera ni. Lepas tu gua punya mic speaker, mic mini untuk Osmo Pocket pun habis. Jadi recording tu semua dengar, tak dengar suara gua lah. Lagi pun gua tak test pun. Gua tak test pun performance selepas tu jadi macam mana kan. Gua ni bak-bak nak rasa before and after ni tak pandai nak isap okok sikit bak-bak nak rasa before and after tu. Selepas pasang dan sebelum pasang tu. Sebelum pasang dan selepas pasang tu tak apa nak pandai nak pasang. Semalam pun tak test pun dekat Max Highway tu. Kereta banyak. Ada yang dua ke Melaka ni kita tengok lah. Kalau ada ruang kita test tengok jadi macam mana kan. Mana tengok top speed saja. Top speed ni dapat ke tak dapat kan. Lebih ke tak lebih. Tapi bagi tahu apa nama dia, Padir Coach tu dia bagi tahu ada beberapa perkara lagi kena buat lah. Tak banyak pun. Dia bagi link gua dekat link dekat Shopee tu barang-barang nak kena beli nanti main pasang dekat dia. Tak mahal pun. Tak mahal ni putih manusia ni lah. Jom kita gerak pelan-pelan. Nak balik awal pagi tadi nak tengok bola tu kan. Tunisia kena 5-1 dengan Sweden. Tunisia juga. Yasin Arasi ke apa ke. Minyak nak kena isi tak? Oh, minyak kena isi ada 1 bar lagi. Dalam pucung ni makin lama dia makin buat ni tu. Tangan ada pasang. Tadi dalam perjalanan ke sini gua test lah. Gua ada record. Cuma takut sebab gua punya SD card tu penuh. Jadi tak masuk yang gua record tadi.
dia dapat 1.5 sebelum ni kan. Cuma dia agak berusaha keras. Ni pun sama, dia macam nak kena berusaha keras sikit. Dia nak beli barang